Korang mesti tak percaya kalau aku cakap ini laptop gaming tau. Cuba tengok dia punya rupa. Memang betul-betul nampak minimalis. Nampak macam laptop office je. Tapi kalau kita buka laptop ni, cuba tengok dalam dia. Memang betul-betul gaming weh. So ni dia laptop terbaru daripada Asus Gaming V16. Dia punya tema kali ni lightweight game on, sebab korang boleh gaming pakai laptop yang memang betul-betul ringan. Kalau korang nak tahu, dia punya berat cuma 1.95 kg je tau, dan dia punya ketebalan cuma 2.20 cm. Memang sangat nipis dan ringan, tak sama macam laptop gaming dekat luar sana. Lepas tu dia punya touchpad pun memang betul-betul besar tau. Cuba tengok dia punya size, 40% lebih besar berbanding yang biasa. Dengan touchpad yang besar macam ni, lebih mudah lah korang nak navigate. Nak pakai smart gesture pun senang. Walaupun laptop ni compact, tapi dia tak kedekut port tau. Dekat sini ada macam-macam jenis port. Ada 3.5mm jack, ada USB Type-C, USB Type-A, HDMI port. Yang ni DCI rectangle port. Lepas tu dekat sini pun ada lagi satu USB Type-A. Cakap pasal dia punya performance, yang ni memang betul-betul best tau, sebab dia pakai prosesor Intel Core Ultra 5 210H. Digabungkan pula dengan grafik card Nvidia GeForce RTX 4050. Memang betul-betul padu. Tambah pula dengan 16GB RAM dan 512GB SSD storage. Korang nak buka apa-apa je apps dekat laptop ni tak ada masalah. Oh yeah man. Ni pula. Watch out! Dekat dalam ni ada dua cooling fan tau untuk sejukkan laptop, so korang boleh dapat performance yang baik walaupun korang main game dalam jangka masa yang lama. Dia punya kipas ni ada 79 bilah tau, dan dia ada smart sensor untuk sejukkan laptop dengan lebih efisien. Dia punya screen pun memang cantik. Dekat sini ada 16 inci Full HD Plus IPS LCD dengan 144Hz refresh rate. Dia punya bezel pun memang nipis tau. 89% screen to body ratio. Siap ada anti glare coating tau untuk bagi korang viewing experience yang lebih baik walaupun dalam keadaan yang terang. Dia punya lampu dekat bahagian keyboard ni pun memang cantik, dan dia ada sedikit corak transparent dekat bahagian sini dan dekat bahagian arrow dekat sini. Antara feature yang best dekat dia punya kamera ni ada privacy tau. Sekarang ni tengah tertutup. Kalau korang nak pakai, just buka je macam tu. Lepas dah sudah, boleh tutup je balik. Memang betul-betul secure. Pada pendapat aku, Asus Gaming V16 ni memang sebuah laptop yang sangat menarik tau, sebab dia laptop gaming tapi nampak macam laptop office. So kalau korang gamer yang tegah nakkan laptop gaming yang nampak minimalis dan ringan, boleh dapatkan Asus Gaming V16.